DAP. DAP ni wayang. Dulu sampai lah wayang. Dia ambil pengurusi ke apa orang lain pada Cina untuk wayang saja. Teras atau inti perjuangan DAP adalah chauvinis Cina. Pergi tengok deklarasi setapak, pergi tengok perlembagaan dia. Lepas tu dia habaq kata dia multiracial. Untuk mengaburi pergerakan ini, dia ambil lah anak-anak Melayu hak baru-baru ni. Atau DAP sekarang ni dia rekrut orang-orang Melayu, anak-anak Melayu. Cuba perhati tengok yang akan jadi calon Melayu bagi DAP. Dia pilih hak ada tarikan-tarikan ni. Untuk mempengaruhi orang Melayu masuk DAP. Saya tak faham. Apa yang dikehendaki. Apa yang dimahukan. Apa yang dipahami dalam proses siasah ni. Oleh anak-anak kita yang menyertai DAP. Saya harap satu hari nanti. Bila usia telah meningkat dewasa. Pemikiran telah berkembang. Racun-racun telah dapat disucikan. Mereka menyedari bahawa satu kesilapan besar mereka mengajak umat Islam menyertai DAP. Saya kata sejak PAS memerintah Kelantan, 33 tahun dulu, orang Cina di Kelantan hidup aman damai. Agama Buddha, agama Hindu bebas diamalkan. Ada patung Buddha duduk baring tidur semua tak dikusik di Kelantan, di Tumpak tu. Tak ada siapa-siapa yang ganggu agama lain. Walaupun tiap-tiap hari kita bercakap tentang Islam, tapi kita tidak pernah mengganggu agama lain kerana itulah Islam. Kita tak boleh menyakiti orang bukan Islam atas nama Islam. Tak boleh. Di Jeneri tempat saya ada ni Padang Sera pun ada. Tuan-tuan tengok sehari-hari kita pun tak pernah ada niat nak kacau siapa-siapa. Sebab itulah ajaran Islam. Saya habaq kata tak ada siapa pun di Pulau Pinang, di Kelantan atau di Kedah yang dipotong.